Banyaknya pokok rumah akak ni. Macam-macam jenis pula tu. Dekat 800 pokok ada. Peminat keladi inilah tempat dia. 2 tahun lepas saya dah buat dia punya sistem penyiraman guna telefon je. Dripping system untuk siram keseluruhan pokok-pokok yang dia ada. Nak travel tak adalah risau nak siram pokok kat rumah tu kan. Dah lama mahal semua ni. Jadi atas request tuan rumah, dia minta kita buka balik sebabnya dia nak pindah ke Kelantan. Jadi setup piping ni kita buka balik. Akan datang kita akan pasang balik di Kelantan. 2 tahun lepas saya dah setupkan untuk pipe ni sama je macam sistem yang kita buat untuk fertigasi. Secondary pipe ataupun subline pipe tu kita guna pipe lembut 16mm sekali dengan Netafim untuk dia dapat air yang sekata keseluruhan pokok. Untuk pipe utama saya pakai pipe poli 1 inci, jadi kita dah buka dia punya konektor tu, pasang balik nanti hilang pula. Pipe poli ni kuat, tahan lama dan mudah kita untuk kendalikan berbanding PVC. Ini pula tong baja dan tong air. Tong baja tu saya buat untuk memudahkan akak tu untuk siram baja AB ataupun apa-apa tambahan. Pump yang saya gunakan adalah pump Leo sekali dengan filter 1 horsepower. 1 horsepower ni memang saya lebihkan untuk akan datang kalau akak ni nak tambah pasu. Jadi saya dah cabut main pipe dengan secondary pipe sekali dengan dripper dia. Jadi kita nak packing supaya lebih kemas untuk transport nanti. Ini pula saya cabut balik smart switch kita untuk dipasang dekat sana nanti. Cantik sangat pokok akak ni. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh komen kat bawah. Akak ni pun nak kurangkan sikit untuk jimatkan kos transport. Yelah, kita nak pindah rumah ni bukannya sikit. Kita barang nak angkut berapa lori kita nak pakai. Alhamdulillah kita dah setting dah packing. Okay guys, bye bye.